Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Pok Su untuk edisi kali ini di Radio Visual Business. Apa-apa adik kakak sebagaimana biasa, kepada adik kakak kita hot top muat turun lagi RTM Klik. Agak-agak jangan ralik muat turun RTM Klik bagi memastikan adik kakak tidak terlepas dengan rancangan eksklusif yang diterbitkan oleh RTM. Jadi pada malam ni adik kakak, kalau ikut kira cuaca ni jaka mari siap tapi siapa malam. Hari ni Pok Su mari alah ko kedah ternak ke ataupun melibat ke dengan dedok ataupun makanan highway ternak ke lah, terutama sekali boleh dikatakan kedai yang menjadi orang panggil rebutan sasah orang kampung kita lah, terutama sekali di Kelantan lah, iaitu di Mulong yang diberi nama sebagai Y2K. Ianya pastinya akan ada sebagai orang panggil pemilik dia lah. Orangnya muda lagi, semak belakang lagi tapi sudah berpunya rasanya. Kan? Anak tiga. Anak tiga dah. Jadi kita bersama dengan saudara Arif lah. Arif ataupun Apif. Untuk kecek sikit sebanyak, kecek dari segi bak. Awalnya mula nego ni lagu mana? Yang mari daripada mana? Minat aku ataupun lagu mana? Dia kali ikut asas sel lah Pok Su. Dia mari dengan Mego dulu kecil-kecil. Mego dulu sikit-sikit dulu Mego Arnak. Starting dengan Mego Arnak. Mula dengan Arnak. Lepas pada seko sampai 3-400 ekor sampai orang sewa buat filem. Pada tahun 2011 tak silap kita, semerah ampau seputih Arnak. Benar. Arah TF Jeffrey. Dia tak berlaku. Dok, orang pinjam Arnak. Arnak jalan belakangnya orang sewa Arnak saja. Baik jadi Arnak kan. Jadi ke asas itu juga Mego kecil-kecil lepas tu jadi kena lu Arnak apa semua masuk pasar tani. Lepas pasar tani tu nampak ada sambutnya barulah bergerak tu kedah. Kedah ni kalau ikut kira hendaknya antara Arif dengan Apif je lah. Dua beradik tu kan. Kalau ikut kira hendak driver, hand driver besarnya ayuh lah. Kita ni kelas-kelas kita kata clean deh. Clean deh. Jadi kak driver ngatuk clean deh je. Clean deh ada lagu tu. Jadi clean deh nombor 2 lagu mana kan? Dari segi bak apa dah ni, lah. Puca minatnya bagaimana perak Arnak juga ke ataupun asal lah yang hit ke lagu mana? Dia kalau asal lah hit tu nombor 2 dah. Nombor 2. Pertama sekali dah minat. Muka duk ngikut ayah duk merah Arnak ke apa ke? Kipas Amale. Pasar tani. Jadi kak jatuh kau minat lah katanya. Kalau tak minat tak ada siapa sini ni. Rasa duduk lain kalau tak minat dah ni. Tidak duduk sini lah, duduk dalam lekong. Tapi lebih memilih untuk orang panggil setengah demo ni ke ada hak jenis nego atas bawah ke. Masuk ke daun bang ni tak boleh masuk dekat ni. Ya. Dengan orang panggil najis highway tak boleh nak katuk muka dia tubik semacam. Ayalah. Tapi Apif ataupun Arif dengan umur kira muda lagi dah ni. 15. Kita 13. Tu dia. Jadinya lah lebih memilih untuk mencari rezeki dengan cara kau ni. Ya betul. Jadi untuk Pok Su nak tanya jugalah dari segi bak kedah Y2K ni gege. Terutama sekali kepada demo-demo hot jenis Mego. Mego dari segi bak makan apa ni lagu mana? Makan highway ni adakah yang disediakan sendiri ataupun ada supplier? Boleh buat mari bagi. Bagian ni memang kita order semua lah. Daripada supplier lah. Tidak kata buat sendiri lah. Semuanya bergantung pada supplier. Kalau supplier ada barang kita boleh order. Tak ada lagi ke rasa-rasa lah hok boleh buat sendiri kau lagu mana kau tengok ngajak banyak perkara jenis dedok ni kan. Ada jenis-jenis orang panggil recuh-recuh dia kau resipi kau nak terawat sendiri lah. Dia bukan masalah dia tak boleh buat. Masalah dia memerlukan manpower yang banyak lah. Untuk membuat sesuatu dedok ni memerlukan resipi yang banyak juga. Lepas tu juga dari segi orang lah kita memerlukan kekuatan orang juga. Kalau kuderat kita seorang ni mungkin tak boleh buat lah. Cuma buat masalah ni kita ambil dengan supplier dulu lah.
Sebelum membuka kilas sendiri lah, kilas dedok. InsyaAllah. Nampak pun nak buka. InsyaAllah lah, saya kata depan hari dah. Kalau tengok kesambutan dalam kedai ni pun pelbagai perekat budak, hak tua, mari masuk belakang. Yalah. Gitu juga dengan highway ni. Lah sebagaimana Pak Su tengok ada belakang ni. Layar hit ada belakang ayah, itik, asa, serati. Asa layar hit, ada juga. Cuma tak tunjuk dah. Tak tunjuk lah. Ya tak boleh tunjuk. Ya betul. Kalau Pak Semari tak boleh. Ya nampak asal layar jadi gitu. Ya tak boleh. Cumanya dari segi bak lah highway nate apa sibon ni. Dijual ni adakah daripada pelajar sendiri ataupun orang mari atas ke ngodak ke lagu mana? Ada setengah bagai kita ada setengah bagai juga kita pera jugalah. Seperti ayah, itik, serati semua tu kita order semua lah. Tak ada orang bela. Kita pera sendirinya, kita pera hak mudah-mudah lah. Hak tak perlu penjagaan yang rapi lah. Gitulah. Ya. Okey Reh, apa saya nak tanya juga lah dari segi penjagaan highway nate belakang apa lah habis jenisnya ada ni. Mungkin ni ada risiko-risiko melibatkan dengan orang panggil lah maaf bos royak tidak mitok tapi kalian nego ni nyetemu lah ada itu rugi. Ya betul. Jadi lagu mana jaga ataupun pelihara dia? Cara kaedah jaga lagu mana? Dia kalau misalnya contoh kita pekedai ni dari segi hidup mati ni biasalah kita kata rate 5% ke 10% tu biasa. Atas 100 ekor 10 ekor akan mampu tu biasa. Tambah-tambah kalau kepadatan sara lah. Cuma kebiasaan kita ni apabila kita ni pekedai barang masuk alhamdulillah insya-Allah laju keluar. Jadi gak barang tu kita kata tidak pergi lama dan tidak menghadapi banyak yang mati. Yang mati tu ada diakui muka barang itu. Pakai bateri pun mati lagi. Apatah lagi barang nyawa ni. Kalau kena hok musim orang kata ayat test apa ke mari ayat nyakit. Jakit lagi jakit habis ke hok lain. Hok tu memang boleh sakit lah sikit. Maknanya sebelum atas lah, sebelum terima tu ada kawalan tak pemeriksa ke apa sibuk ke? Tak ada. Tak ada. Pakai kira terima. Cuma jangan tengok aja koyo tak terima lah. Kalau koyo nampak apa esok nak ke dah kan tak terima lah. Bos baru ya koyo nak buat kerja esok. Esok. Okey, untuk maklum adik kakak juga. Sini di Y2K ni selain jual highway ternak ke dan makin highway ternak ke dia ada juga kakak-kakak sari-sari cukup lekat belakang. Sini beruk tak ada lagi. Dia one stop pet center ada belakang. Kalau beruk ada. Beruk dia gini lah bagai kalau tak berlesen boleh aja. Kalau bagai berlesen bagai salah kita tak boleh nak aja. Tapi kalau misalnya bagai hak tak berlesen serupa dengan beruk ko contoh tak berlesen dia beruk ko berlesen pun macam serupa dengan buruk tiung ko gapo benda ada lesen kita boleh aja. Cuma hak salah tak boleh. Salah rema gaduh ko tak boleh lah janganlah. Hak tu jangan. Okey. Memang terhibur lah untuk rancangan kali ni dah. Okey, baik dengan kecanggihan hari ni lah. Kalau tengok korek kopi pun mudah lagi. Tapi hak pastinya Pak Su percaya tidak ketinggalan lah untuk menggunakan platform media sosial. Lah ni ada belakang lah ni. Kalau Pak Abah gitu rasanya lah nak masuk sak khabar apa payah. Payah. Dan ni. Tapi melalui dengan kecanggihan hari ni dengan platform media sosial ni kita boleh ngepi lah. Betul. Boleh memperkenalkan kakak-kakak baru-baru kita kedai. Jadi adakah dengan cara lagu tu, cara platform media sosial ni dia boleh memberi kebantuan kepada Arif atau Papi untuk mengembangkan lagu tu niaga? Alhamdulillah sejujurnya kita kata dengan era teknologi di zaman generasi lo ni, generasi media sosial memang sangat-sangat membantu. Yang mana biasanya kita orang sekitar yang tahu sebabnya kita offline kan kena walk in. Jadi apabila orang-orang berdekatan lah mana lalu kot ni ya tahu. Lalu ni apabila ada media sosial kita boleh uar-uar ke melalui media sosial yang mana orang jauh
Orang daripada Terengganu mari Boru, orang pada Kuantan, orang pada Perak kata orang boleh mari Boru meruncit ke apa sekemulah mari cari barang-barang hak tak ada. Ada belakang. Takut orang ramai kelih, orang ramai kata Y2K ni buka masa mana. Jadi kita nak rojak lah. Bila-bila dia. 9:30 pagi sampai 12 malam hari-hari kecuali Jumaat saja 8 malam sampai 12 malam. Tak kena belagak mari alik malam lepas mayang ngarik turun mari. Maknanya dalam sibuk ke posu lah ataupun orang-orang hok kerja tiap hari pun kalau tak ada gohik alik tengah hari pun malam pun boleh cari lah. Iya malam boleh cari tak kena belagak. Okey begitu juga dari segi highway ni kan. Kalau contohlah dia mohon nego pasal tani tu tidak semua mari daripada Y2K. Dia mohon nak nego sendiri. Boleh ke alik pihak Y2K menyediakan highway untuk kita nego luar di pasal tani ko. Contohlah macam anak air telur ko berapa ko dak. Bakar dia ko boleh jalan sekotok ko berapa buat nego. Boleh sediakan. Segala dari segi air telur, itik telur, serati, aso, segala mak neko sebut je. Iyalah kulit aso. Kita boleh tunaikan. Air warna-warni. Okey dari segi bak perlesenan, dari segi bak kepatuhan undang-undang tu posu respect lah. Melainkan gajah dengan rimah. Gajah dengan rimah. Kuda jangan minta tak alih kedah, pecah kedah nanti. Okey, cuma yang posu nak tanya jugalah deh. Kita dalam nego ni hak tertingnya tak boleh lari daripada ujian cabaran. Dengan perniagaan ni posu tak boleh nak baca lah. Risiko dia kesel-kesel yang boleh orang panggil mengganggu gugat lah sikit sebanyak negara kita. Apa dia Antaranya mula-mula sekali gak kita kedah highway, kedah deduk ni. Risiko mula-mula sekali kita kata letak atas tikus. Binatang paling kecil. Benda hak tak nampak kelis sangat tu tikus. Macam aku duk makan alik makan duk kerik sare, duk punah sare tu antara benda yang bertahun dah. Cuba hadap tapi tak boleh nak atasi benda tu. Cuma boleh kurangkan saja. Dia kan nak dari segi makan kerik sare lah, kerik deduk lah. Itu yang pertama lah. Yang kedua kalau dari segi risiko bagai lambat jalan seperti mana deduk kalau misalnya dia duduk rapat dan dia rapat seminggu alik bawah sejuk pokok penuh habis. Ya risiko kalau dari segi deduk. Kalau dari segi itik air highway ni kak memang tak boleh lari lah. Kalau silap ramah dalam sari banyak dalam sari tejak mampu. Orang atas mari nyakit jakit habis. Sebelum ni ada kisah kita paksa clear semua barang untuk kita cuci bako. Sebab orang mari nyakit habis jakit. Boro-boro apa habis mampu. Risiko dia. Lagu tu pula ni. Kadang-kadang orang luar ni tengok kita segar. Iyalah benar. Tak pahit orang tak tahu. Tu itu air kali ikan pula silap setting air kerja ada klorin. Kita kena pakai air swasta. Tak ada klorin. Kena setting lah air supaya ikan tu boleh duduk molek. Silap setting saya kuri yang mampu habis. Kena sampai sabit 1000 ekor 500 ekor mampu lah kau. Risiko belum lagi. Cuma alik pih lah. Kalau ikut kira lah. Kalau posu ingat bab-bab kilat saat ni lah. Ada lah orang panggil nawaitu ajak-ajak tu deh. Untuk mengembangkan lagi lah. Dalam bidang perniagaan ni. Lah kalau ikut kira Y2K ni hanya di sini ataupun ada cawangan lain lagi? Cawangan tu ada lah. Bukan setakat di sini sajalah. Antaranya mana? Antaranya kita ada juga di Melo. Mas tu pula kita ada di Wakah Baru. And then kita ada pula di Topak. Banyak kedai banyak cawangan. Lebih kurang 4-5 butik gitu lah. Cuma ibu dia sini kan? Ibu dia sini. Gapo-gapo nak order, nak ambil gapo-gapo di sini lah. Y2K Pet Shop Molong lah. Okey, posu nak tahu juga dari segi bak peletakan harga. Dia mau kerah lagu mana? Kalau contoh highway lah, kita letak highway. Kita pakai cekera sikit-sikit lah makannya. Moga kita agaknya barang tu cepat jalan. Kalau kata barang tu lambat jalan, binatang pun kohor besar. Jadi dalam sehari tu jadi kohor ramah, jadi kohor padat. Jadi kita kena clear cepat-cepat lah. Dari segi peletakan harga tu kita letak murah-murah lah. Ambil murah-murah. Harga mampu milik. Mari murah kita buat murah. Mari mahal agak. Mahal kita buat murah. Lagu tu. Orang kata
Bagi di kat lemo, harga kaki lemo. Tu dia. Oh tu kita nak dengar ya. Baiklah Pi, Arif. Posu ni panggil orang lelaki berpuas hati dah lah. Dengan orang panggil apa ni? Berkongsi Api, berkongsi Arif. Agak-agak dengan perniagaan ni lah dapat menambah lagi lah kemajuan di masa akan datang. InsyaAllah. Tak kira lah apa ni pera lah. Gapa nak pera apa asal jangan dipera bagi salah. Sudah. Gitu. Dan Posu ucapkan terima kasih. Dan minta maaf lah kalau mengganggu masa lah. Moga kalau tengok luar tu ramah tu. Dok kelindel luar pun rasa nampak banyak kepel tu. Kepel tu. Kalau lah tahap ke arah yang api lah. Tapi tak gitu lah. Yang ada gitu lah. Yang ada lah kata. Jadi gitu lah adik kakak. Itulah perkongsian antara dua anak muda, usahawan muda kita yang melibatkan diri dalam bidang ternak sehingga berjaya buka 3-4 kedai tu segar-segar tu adik kakak. Cuma di belakang tabir dia risiko hak dia tepuh, adik kakak boleh dengar sendiri lah. Dan insyaAllah dengan kehadiran tetamu Posu ni, demo boleh buat contoh lah adik kakak untuk bawa diri demo dalam bidang ternakan untuk mengembangkan diri kita dalam kemajuan masa depan. Apapun terima kasih. Jumpa semula untuk edisi seterusnya di Radio Visual Business. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.